Assalamualaikum dan selamat malam guys. So malam ni kita nak unboxing dua merchandise daripada RZ member 7.0 dan Mak Moto Day 1.0 yang bakal berlangsung pada bulan 8 nanti. RZ member 7.0 adalah 23 dan 24 bulan 8 dan Mak Moto Day adalah 29 dengan 30 hari bulan 8. So kat sini kita ada dua-dua ni. Dua-dua merchandise ni dijual pada penghujung bulan puasa itu, bulan Ramadan itu. Dia panggil combo raya, first batch penjualan untuk kedua-duanya, dan dua-dua ni aku baru je dapat sebab pengeposan baru je dia release. So alhamdulillah dua-dua ni dah ada, so aku tak buka lagi dua-dua sebab aku nak buat video untuk unboxing perbezaan kedua-dua merchandise ni, apa yang kita dapat. Dan kita tengoklah dia punya design baju semua macam mana. Okay guys, so kita buka RZ member 7.0 dulu. Jom kita buka dulu macam mana. Okay, ni dia punya bungkusan dia. So dekat dalam ni dia ada dua. Satu aku rasa baju di dalam macam botol macam ni, dia buat style vintage. Oh, tercabut, senang tercabut pula. Okay, ni RZ size adalah size XS. Aku memang size XS, memang kecil lah. RZ member Mendonia. Ni dia punya design dia, cantik lah. Botol ni memang cantik untuk nak simpan nanti, memang ngam lah. Okay, so satu item lagi adalah kotak dengan merchandise lain lah. So kita kat bawah dulu. Ini adalah kotak dia, RZ member 7.0. So beza kotak 7.0 dengan 6.0, kalau 6.0 itu warna hijau, 7.0 ni aku rasa kecil sikit kotak dia berbandingan 6.0 hari itu. Combo box RZ member 7.02025. Kat sini anniversary 40 tahun RZ. So satu lagi kita tengok pula apa yang ada dekat merchandise Mak Moto Day. So kita buka, tengok macam mana. Dua-dua combo ni aku beli sekali dengan sweatshirt, baju t-shirt dengan sweatshirt. So Mak Moto Day. Okay, ni dia punya kotak. Okay, color dia lebih kurang dengan RZ member 6.0 hari tu, warna hijau. Cuma dia ada biru juga kat sini. So ni adalah kotak untuk merchandise Mak Moto Day, Ride as One, Race as Nation. Okay, event Mak Moto Day ni akan berlangsung dekat Lembah Sirih, Kelantan, dan RZ member 7.0 akan berlangsung dekat Kuala Terengganu. Dua-dua venue berlainan, satu Kelantan, satu Terengganu. So ni adalah dua item merchandise daripada dua event yang berlainan. Okay, so ini dia punya kotak dan perbezaan antara kedua barang merchandise ni lah. So kita nak buka RZ member 7.0. Kita buka baju dia dulu. Okay, baju dia ada posh bag macam ni. Sama dengan 6.0 hari tu, sama posh bag macam ni. Memang cantik lah design dia. Kalau korang nak simpan plastik ni pun memang cantik lah. Kalau nak buat display pun cantik juga. So jom kita buka, tengok baju dia macam mana. Saya pun sama, saya XS aku. So latar belakang dia, ini adalah baju dia printed. Okay, ini adalah baju dia. Ni depan RZ member 7.0 dan ini adalah belakang. Color dia lebih kepada color orange biru hitam. Okay, ni belakang dia. Kat tepi ni pun ada dia punya patch juga macam 6.0 macam ni. Ada base ni dah tercabut dah. Kualiti agak kurang sikit 6.0. Maaf lah, condemn sikit ya. 7.0 ni aku tak tahu macam mana jahitan dia. Rasa lebih kurang sama je. Dia ada kat tepi ni, dia panggil apa ni, tag RZ member 7.0. So kat dalam ni adalah dia chop lah kat dalam ni. Dia
picture printed juga. Made in Malaysia, RZ member size. So dibuat oleh MGM di Studio Enterprise. So cantik juga dia punya baju ni. So itu adalah baju saya XS, sama macam aku pakai, memang saya XS lah. So itu adalah bajunya. Dia letak kat sebelah dulu. Okay. Dan apa yang ada dalam kotak ni adalah, dalam ni dia ada yang kental pasti sampai. Slogan dia memang macam biasalah. Terima kasih atas sokongan anda. Jangan lupa post di Instagram. Okey, dia suruh post tag RZ member 7.0, cerita kenangan kita bersama. Ini baru RZ member. So dalam ni dia ada satu plastik. Barang-barang yang ada satu plastik. Dan satu lagi posh bag. So kita simpan, kita letak dalam ni dulu. So ini adalah sweatshirt daripada RZ member 7.0. Letak kat sini. Ini adalah sweatshirt dia, sama macam, lebih kurang dengan t-shirt. Kain pun sama macam sebelum ni juga, memang kain sedap lah, sedap pakai lah. Okay, ni depan dia dan ini belakang dia, memang cun juga. Color pun, dan dia punya tag ada kat bawah. Rasa 6.0 itu tak ada tag kat bawah ni. Yang ni 7.0 ni ada tag kat bawah, dan dia mencerut sikit kat bawah ni, dia ada getah kat bawah, dan atas pun memang lah. So dia printed juga yang ni atas, dia punya tag atas. So inilah dia size XS. Okay, in the eyes of ASEAN. The S of ASEAN RZ member 7.0. Ini adalah sweatshirt RZ member 7.0. So kita letak kat sebelah dulu. So ini adalah barang-barang yang RZ kita letak kat sebelah dulu. Ini adalah barang-barang yang RZ member 7.0 punya merchandise. Apa yang kita dapat adalah satu set stiker daripada RZ member. Satu set stiker, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 stiker. Okay, lepas tu kali ni dia ada satu SIM card daripada B1 prepaid 5G. So ni kena aktifkan lah. Okay, dia ada satu set SIM card daripada B1 ni, ada kredit dalam ni RM5. So kita kena aktifkan, boleh guna nombor lama guys. So memang setiap package yang sekali dengan sweatshirt memang dia akan ada bagilah apa ni SIM card ni. Dan ini adalah keychain RZ member, cantik sikit daripada 6.0 peta. 7.0 ni memang cantik sikit. So ni satu lagi, dia ada dua keychain, tak silap aku, dia ada 2 keychain. Lepas tu dia ada lagi stiker berasingan, ada 2. RZ member mendunia. 2 set stiker yang berasingan. Quality print okey lah bagi aku, okey. So dia ada satu postcard. Dia ada satu postcard ni. Yang ni dia tulis Fokiok. Fokiok adalah penaja utama untuk acara RZ member 7.0. Scan dengan sokongan. Disuruh scan lah untuk ini, untuk apa ni, promote Fokiok. Okay, so dia ada layout. Satu layout yang besar, yang panjang, cantik. Dia punya layout warna merah. Dan layout dia memang mancun lah. So dia ada bagi satu layout. Okay, kita letak sini dulu. Lepas tu satu imbas dan menang dan pelbagai hadiah lagi menarik. Oh ni dia ada gores dan menang. Satu terma dan syarat setiap kod QR adalah untuk sekali penebusan saja. Resip pembelian kad dan kotak pakai wajib disimpan sebagai bukti penebusan. Anda wajib muat naik bukti kemenangan dan tag RZ member official di akaun media sosial anda. Hadiah wajib ditebus dalam masa 7 hari selepas tarikh pembelian. 7 hari Anda wajib ikut semua akaun media sosial RZ member. Keputusan adalah mutlak. Okey, so kena gores, aku tak gores lagi. So dia ada bagi 3 cabutan bertuah. Nombor cabutan bertuah. Okey. Okey, aku tunjuk kat depan sajalah. Okey, ni punya nombor. Ada 3 cabutan bertuah untuk combo sekali dengan sweatshirt ni. Lepas tu belakang ni kena tulis nama lah. So itu sahaja untuk RZ member 7.0. So kita simpan dulu dia punya merchandise ni. Nice. Apa yang ada RZ member
7.0. So kita beralih pula kepada merchandise Mak Motor Day. So kita simpan dulu. Kita simpan dulu merchandise RZ Member 7.0. Kita letak dulu kat sebelah. So jom kita unboxing pula merchandise dari Mak Motor Day. So ni dia punya kotak lebih kurang. So apa yang ada kat dalam ni, dia punya ni dia punya dalam kotak dia Mak Motor Day, Mak Motor Day 1, Mak Motor Day, dia punya ni lah akaun media sosial. So kat depan sekali adalah sweatshirt daripada Mak Motor Day, cantik. Warna hitam juga dan bermotifkan Mak Motor Day punya design. So bagi aku cun lah. Bagi aku cun, kain pun lebih kurang sama sahaja dan bawah dia pun mencekik, bukan mencekik lah, kata ni jugalah, ada getah jugalah. So ni depan dia, ini adalah belakang. Okey, ada saiz dan printed juga dia punya sizing dekat atas ni. So dalam aku rasa sama je. Sama je dalam material dalam dan material barang pun sama je. Aku rasa okay. So ini adalah sweatshirt daripada Mak Motor Day. Ride as one, rest nation. Okay, so kita letak kat sebelah dulu. So dia ada satu pouch. Okay, satu pouch. Pouch ni pouch kosong je daripada Mak Motor Day. Dia tak macam RZ Member tadi. RZ Member ada design dekat dia punya pouch. Mak Motor Day tak ada design dekat dia punya pouch. Cuma ada satu je. Kalau RZ Member dia ada dua pouch. Satu untuk sweatshirt, satu untuk t-shirt. Okay, so yang ini adalah baju. Okay, dia ada bagi satu kain untuk, bagi aku cun lah kain ni. Kain, kalau Kelantan panggil kain king ni. Okay, ni. Dan ini adalah cantik kain ni. Biasa kalau mak-mak tu tahulah, kain ni kita pakai kat kita pakai macam ni semasa ride untuk ni lah, habuk lah biasanya. Okey, ada satu kain daripada Mak Motor Day. Okey, cun. Berbeza daripada yang lain. Okey, ini adalah baju dia. So kita buka dulu baju dia. Baju pun bagi aku material adalah lebih kurang sama je kedua-duanya, dan dia ada printed juga. Printed pun sama je kualiti dia bagi aku. So sama juga dia punya printed size dan dia punya penaja semua ada kat dalam ni. So ini adalah design depan dia dan ini adalah design belakang. Mak Motor Day 1.0. So habis baju, kita ke next merchandise yang lain. So dalam kotak ni ada satu layout. Dia layout yang pendek. Kalau macam RZ Member dia layout yang panjang. So yang ini adalah layout yang kecil, sesuai untuk gantung kunci ke apalah, keychain lah. Okey. Lepas tu dia ada satu keychain Mak Motor Day, dia agak besar juga. Okey, ni keychain dia satu saja daripada Mak Motor Day. Dan kalau tak silap aku ada stiker. Ni set stiker dia. Okey, stiker dia ada 3 je. 1, 2 dan 3. Okey, 1, 2, 3. Okey. 3 je. Kalau RZ Member tadi 2 campur 10, 12 kan. So Mak Motor Day dia first 1.0 kan. Biasalah dia akan upgrade selepas ni mungkin. Dia ada 3 dan bagi aku kualiti print ni agak kurang sikit bagi akulah. Tak tahulah kalau korang macam mana. Okay, aku tak condemn, cuma aku just bagi tahu aku punya pendapat saja. Okay, 3 stiker daripada Mak Motor Day. Dan dekat sini ada 6 kupon cabutan bertuah. Okey, 6 kupon cabutan bertuah. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Bagi siapa yang beli merchandise daripada Mak Motor Day ataupun RZ Member, kupon cabutan bertuah ni korang kena tulis nama, nombor telefon, lepas tu potong 2, masukkan 1 ni sebelah ni kat dalam
potong pada hari event nanti. Dan satu lagi korang simpanlah sebagai bukti nombor korang. So itu saja untuk Mak Motor Day punya merchandise. So guys, kedua-duanya kita dah unboxing tadi. So kita simpan dulu sekejap. Kita simpan dulu barang-barang ni. So itu saja bagi aku perbezaan antara merchandise Mak Motor Day dengan RZ Member 7.0. So kalau kita tengok kat sini, RZ Member 7.0 ni lebih banyak sikit lah barang yang dia bagi. Harga pun aku rasa mahal RZ Member 7.0 sikit berbanding dengan Mak Motor Day. Cuma ada pro dan kontra lah, biasalah. So RZ Member adalah siri ke-7 dah dia berlangsung. RZ Member dah siri ke-7 dan Mak Motor Day ni baru kali pertama saja guys. So itu saja video aku hari ni. Harap apa ni orang kata, memberi information kepada korang. Yang tak beli lagi boleh beli dan dapatkan, sebab setahu aku sekarang ni diorang ada jual untuk batch kedua RZ Member. Mak Motor Day pun aku rasa sedang berlangsung untuk batch yang kedua. So aku beli ni untuk batch yang pertama. So sampai situ saja video aku malam ni. So dua-dua event nanti kita luncur.